Jadi untuk anda dekat rumah tu manalah tahu ada ayam leftover. Tapi ada tertinggal lagi tak tahu nak buat apa. Inilah dia resepi yang anda boleh cuba buat dekat rumah iaitu ayam buttermilk. Jom. Langkah pertama kita masukkan butter. Jadi ini ada salah satu tips yang saya nak kongsikan di mana setiap kali kita menggunakan butter ataupun mentega, kita nak kena campurkan juga dengan sedikit minyak dekat dalam ni. Fungsi minyak ni bila kita gabung dengan butter ni adalah untuk mengelakkan butter kita ni dia jadi burn. Sekarang kita punya butter pun dah cair. Kita boleh satukan bahan yang kita dah hiris iaitu bawang putih bersama dengan kita punya cili padi. Kita tumis bagi dia naik bau dan juga kita nak kalau boleh kita punya bawang putih ni dia jadi sedikit layu sebenarnya. Okey, so sekarang ni saya dah dapat aroma yang saya inginkan. Kita boleh satukan terus dengan daun kari. Kacau. Kita dah dapat bau daun kari tu. Sekarang kita boleh satukan dengan kita punya ayam. Alright, jadi inilah dia ayam leftover yang ada dekat tangan saya. So, kita masukkan ayam kat dalam ni. Anda boleh goreng ataupun anda boleh masak ayam ni dulu dekat dalam air fryer. Kita bagi dia punya butter tu meresap ke dalam ayam leftover kita ni. So sekarang ni saya dah kacaukan dia sedikit dan butter tu dah meresap ke dalam ayam. Kita boleh masukkan susu. Right, sekarang ni kita bagi dia marinate sekejap supaya ayam ni dia lebih empuk sedikit dan juga kita nak biarkan dia punya rasa ni semua meresap ke dalam ayam. Baik, sekarang ni kita akan masukkan kita punya tepung jagung untuk bagi dia pekat. Alright, jadi bahan-bahan yang dah ada kat depan ni semua kita dah masukkan tapi dia punya rasa ni tetap takkan sampai kalau kita tak gunakan kita punya hero yang utama iaitu Maggi cukup rasa yang diperbuat dengan bawang segar dan juga rempah ratus. Resepi ayam buttermilk yang dilazatkan dengan Maggi cukup rasa. Dapatkan resepi penuh di website My Recipe.